Jom kita fahami satu konsep Islam yang sangat istimewa hari ini. Kita nak bincang pasal sifat malu. Terfikir tak, apa sebenarnya yang halang kita buat benda buruk bila tak ada siapa pun nampak? Jawapannya, sifat malu. Ia macam kompas moral kita. Rasa segan yang sangat kuat untuk buat perkara jahat. Bila ada sifat ni, anda automatik akan berhenti sekejap dan fikir panjang sebelum buat apa-apa kesilapan. Menariknya, tahu tak yang sifat malu ni sebenarnya sebahagian daripada iman kita sendiri. Sangat mendalam. Ia ibarat perisai kebaikan. Bayangkan, tanpa rasa malu, kita memang sangat mudah tergelincir buat dosa. Okey, mari kita lihat situasi realiti. Cuba bayangkan anda sekarang berada di dalam dewan peperiksaan. Ada peluang nak meniru, tapi sifat malu tu cepat-cepat tolak godaan tu. Itulah fungsinya. Keputusan kecil macam ni lah yang akhirnya akan bentuk diri kita jadi insan berakhlak mulia. Jadi, ingat 4 poin penting ni untuk elak dosa dan jaga akhlak kita setiap hari. Pendek kata, malu kerana Allah adalah perisai paling hebat untuk lindungi diri anda sepanjang hayat. Soalannya sekarang, adakah anda akan biarkan sifat malu pandu setiap tindakan anda bermula hari ini?